Okay, ni cikgu nak cuba saiz 38, kaki lebar kan kawan kan. Okey kan kawan, dekat sini cikgu tadi nampak satu kasut ni. Ini sebenarnya cikgu tadi beli satu baju kan kawan sepasang. Dia punya ni sama dengan baju Cita. Corak dia memang sama sangat. Jadi cikgu berkenan pula. Manalah tahu kok Cik Din berkenan kan kawan kan. Dia berkenan lah kot beli kat Cita. Cikgu sarung aja. Sebenarnya cikgu nak test-test dengan kawan. Kalau Cik Din kata dia berkenan, dia belilah kat Cikta. Kan kawan, ada buah tin kan kawan. Tengok ni Wah, Cikta jumpa buah tin. Cikta nak belilah kan kawan. Bukan senang nak jumpa. So, kita nak ambil, mungkin dalam 3 kan kawan. Kan kawan, Cikta jumpa kat sini ada 5 kumquat kan kawan. 5 yang kita boleh makan dengan kulit. Okey kan kawan, yang ni on the way cikgu nak balik Seremban. Cikgu nak pergi Mitsui dulu kan kawan. Ni dekat bahagian mana ni, yang Sepang lah? KLIA. Dekat KLIA dekat KLIA kan kawan. Kita nak tengok sekejap lah. Mungkin Cik Din dia ada nak ambil barang kan kawan. Kalau tak salah Cik Ta, itu hari Cik Din pernah datang sini. Dia nak ambil apa tu? Jam. Cik Din repair jam kan kawan. Jadi kita datang sini, kita nak ambil jam. Kita nak pergi tu kan kawan. Mitsui Outlet Park KLIA Sepang. Kan kawan, Mitsui ni biasanya kalau hari Sabtu Ahad penuh kan kawan. Ni Cikta datang hari Isnin. Sebabnya kita on the way balik dari kampung. Cikta nak pergi ambil jam kan kawan. Okey kan kawan, Cikta datang kat sini. Cikta nak pergi kedai ni kan kawan ni. Cik Din ada letak jam kat kedai ni. Thomas. Cik Din, kenapa datang sini? Ambil jam. Kan kawan, tu hari Cik Din dia datang sini, dia repair jam Thomas dia kan kawan. Thomas. Ni. Okey, ni customer service kita lah yang repair jam kita kan kawan. Okey. Yang you hantar berapa jam tu hari? Cik Din hantar 3 jam kan kawan. 2 jam Cik Din, 1 jam Cikta. Dia punya ni. Dah set repair. Jadi on the way kita balik kampung, kita datang sini nak ambil. Jatuh lah dia. Yang ni kan kawan, Cikta punya jam. Yang warna purple ni. Dia punya apa tu itu hari? Tulisan jatuh, manik dia. Tempat setting dia keras kan kawan. Jadi kita datang repair kat sini. Okey. 2 tu jam Cik Din lah. Okey. Ni you punya juga. You punya yang ni kan. Yang repair ni. Okey kan kawan ni. Kita datang ambil lah. Kita repair kat sini. Senang kan kawan. On the way kita balik, kita boleh singgah kat sini. Untuk kedai Thomas ni kan kawan. Dia best lah kalau kita datang sini, dia relax. Okay, jadi senang lah kalau kita nak beli barang kan kawan. Dia besar, semua ada. Kasut, baju. Paling best dia jam lah kan kawan. Yang ni sebab kita datang kita nak ambil jam. Tapi kasut-kasut dia pun best kan kawan. Ni salah satulah jam ataupun jenama yang Cikta suka kan kawan. Okey, kalau kawan suka dengan kasut-kasut wanita, jenama Thomas ni kan kawan. Dekat sini memang banyak koleksi dia. Harga dia pun berpatutan lah kan kawan, kita ikut kan. Ikut barang. Okay, macam ni kan kawan, harga dia lebih kurang RM79 je. Ni banyak pilihan. Macam ni kan kawan. Okey. Kalau macam Cikta kan suka pakai simple. Cikta suka pakai macam ni kan kawan. Macam ni. Simple. Cikta suka pakai macam ni contoh. Kalau yang macam ni kan kawan baru RM69. 70 lah, 70. Okey. Ni kasut-kasut wanita dia banyak kan kawan. Daripada sini sampai sana. Okey. Sana semua besar. Kedai dia memang besar kan kawan. Banyak pilihan. Sana. Sampai sana. Seronoklah datang. Kalau datang hari macam ni lagi best. Sebab ni hari biasa, orang tak ramai. Jadi kita kalau beli pun orang kata senang lah kita nak pilih kan. Kalau kita datang waktu crowded dia agak susah. Macam ni best. Ni Cikta tarik Senin kan kawan. Untuk suami Cikta ni kan kawan, dia memang suka jam. Ni Wah, banyak kan kawan. Yang ni best ni, lawa-lawa. Cantik kan kawan.
Ni cantik. Ni lawa. Ni macam you punya jam kan? Ni. Ni. Lain lah. Tapi I tak nak tengok jam, I nampak kasut sana tu. Dekat sini, cik tadi nampak satu kasut ni. Ini sebenarnya, cik tadi beli satu baju kan kawan sepasang. Dia punya ni, sama dengan baju Cik Ita. Corak dia memang sama sangat. Jadi cik Ita berkenan pula. Manalah tahu kot Cik Din berkenan kan kawan kan. Dia berkenan lah kot beli kat Cik Ita. Cik Ita sarung aja. Sebenarnya Cik Ita nak test-test dengan kawan. Kalau Cik Din kata dia berkenan, dia belilah kat Cik Ita. Ni saya dia kecil, nanti Cik Ita nak ambil yang besar. Tapi okey lah kan kawan. Kalau dia macam ni. Cik Ita kenal dengan kawan ni. Ni. Okey. Cik tengok. Tak tahu lah. Tengok Cik Din kalau dia ni. Tapi kain dia lembut. Memang lembut. Ringan. Okey. Kawan tadi tu Cik Ita berkenan yang kasut tu. Tapi dia tak ada saiz. Cuma ni rezeki Cik Ita kan kawan. Cik Ita jumpa yang macam ni. Sebab Cik Ita nak cari ni kan kawan. Dia punya yang ni. Cik Din tengok sekejap Cik Din. Dia punya ni. Yang Cik Ita. Sebab baju Cik Ita ada satu corak dia yang macam ni kan kawan. Harap-harap yang ni adalah. Kalau yang ni tak ada, dia ada satu lagi pilihan. Harap-harap yang ni adalah kan kawan. Sementara Cik Din nak belanja Cik Ita kan. Kita nak cuba saiz 38. Kaki lebar kan kawan kan. 38 macam-macam. Pakai dua-dua. 38 okey kot. Masalah I pakai kasut jenis ni. Dah terbuka dah kasut. Cuba 38. 38. Okey kot. Sebabnya kaki I 38 ngam. 38 okey lah kan? Yalah. Kalau tak ambil 39. 39 ni 38 ni kan? Saya lebih selesa ambil 39 lah. 39 lah ambil. 39 dia lebih better lah daripada 38. 39. Okay, finally Cik Ita dapat 39. Jadi Cik Ita ambil ni lah. Okay, jom. Okay, rezeki lah kan. Kita ambil jam, dapat beli kasut. Okay. Okay kan kawan, yang ni Cik Din bayar untuk kasut Cik Ita tadi. Yang ni tak lancang lah kan kawan. Tiba-tiba Cik Ita nampak satu jenis kasut ni sama dengan Cik Ita punya baju kan kawan. Kalau kita pergi dinner, memang cantik lah. Cik Din, thank you. Kan kawan, ni kalau datang hari bekerja lah. Maksud kita datang hari biasa. Macam ni lah kan kawan, dia relax kan. Tak ramai. Alhamdulillah kan kawan, hari ni sebenarnya macam Cik Ita cakap tadi, Cik Ita balik kampung. Lepas tu kita on the way nak balik Seremban kan kawan. Kita pergi ambil jam kan kawan. Sebab Cik Ita ada repair jam Thomas. Kan Cik Ita ada repair jam. Cik Din nak pergi repair. Jadi on the way balik kita ambil jam. Tapi kan kawan, rezeki lah kan. Secara Cik Ita tengok tadi ada satu kasut tu memang Cik Ita berkenan. Kasut ni sama macam baju Cik Ita kan kawan. Cuma baju tu Cik Ita tak pernah lagi pakai. Dia sesuai lah kalau kita pakai pergi dinner kan kawan kan. Jadi Alhamdulillah Cik Din belikan untuk Cik Ita. Cik Din terima kasih ya. Alhamdulillah kan kawan. Jom mungkin kan kawan untuk video seterusnya Cik Ita nak pergi Zimat kot kan kawan. Nak cari barang sikit lagi. Kawan, kita kat Zimat yang ni Cik Ita nak beli ni kan kawan. Sebabnya pewangi rumah Cik Ita dah rosak kan. Kita nak beli satu. Kalau dekat Zimat ni kan kawan, kalau kita suka biji benih, suka menanam, sini memang banyak kan kawan koleksi dia. Macam-macam ada. Okay, nanti Cik Ita ambil satu. Ni. Ni macam pakcoy rasanya kan kawan. Okay, untuk harga dia lebih kurang RM3.50. Tapi dia banyak lah, ceri besar ada. Kucai, batang seleri, banyak kan kawan. Bagi kan kawan yang suka menanam macam Cik Ita, memang best lah kan kawan. Petola pun ada. Macam-macam kan. Okey, yang ni kan kawan Cik Ita nak beli ni. Kurma Cina. Kurma Cina ni memang best kan kawan. Cik Ita selalu guna. Kalau nak paket kecil dia macam ni kan kawan. Tapi yang ni Cik Ita ambil paket besar. Kita sebenarnya nak cari Gucci Berry kan kawan. Selalu kurma Cina ni dia duduk dengan ni. Kita akan pakai ni kan kawan. Ni antara dua bahan yang kita suka pakai, kurma Cina dengan Gucci Berry.
Okay, yang ni kita nak beli pucuk kan. Kalau kita nak ambil satu pucuk. Yang ni kita boleh ambil saiz yang besar. Macam kita suka ambil saiz ni. Jenis ni. Kalau yang ni dia lembut sikit kan kawan. Yang ni ada juga. Yang ni kita kena rendam dia lama sikit. Tapi kalau yang ni, kena sekejap je kan kawan. Yang ni pucuk. Jangan jatuh. Kalau suun. Kalau nak jumlah yang agak banyak kan kawan boleh ambil ni. So, kita nak ambil satu suun. Dekat sini, cikgu tadi nampak ni kan kawan. Limau kamkuat. Ada pula hari ni. Yang ni RM8.50. Kuning kan kawan. So, dah kita dah jumpa 5 kamkuat kat sini. Kita mungkin ambil dia 2. Kita ambil 1. Dan kita akan ambil 2 lah. 5 kamkuat ni kan dia boleh makan dengan kulit sekali. Sedap ni. Kan kawan, ada buah tin kan kawan. Tengok ni Wah, cikgu jumpa buah tin. Cikgu nak belilah kan kawan. Bukan senang nak jumpa. So, kita nak ambil mungkin dalam 3 kan kawan. Okay, hari ni kita ambil buah tin. Ada 3. Okay, sedap ni Cik Din. Ni buah tin Cik Din. Sedap kan macam kita tanam. Buah tin. Kita dah jumpa 5 longkuat, buah tin. Cik Din boleh tak tolong ambilkan kamkuat. Kamkuat, buah tin. Cik Din boleh tak tolong ambilkan 1 anggur. Biasa kalau Cik Din yang pilih kan kawan dia manis. Kita kalau pilih selalu dapat masam. So Cik Din nak suruh Cik Din beli 1. Janganlah. Betul-betul lah. Ambil 1. Yang manis. Tak apalah. Main ambil lah. Ambil apa? Yang nak berapa? 1 warna. 1 je. Sebab ada buah tin, ada 5 kamkuat. So Cik Din pilih 1 je kan kawan. Kita ambil di sini. Kalau buah-buah memang best kan kawan. Tengok ni ada anggur. Anggur macam-macam anggur lah. Kalau ada limau, apple, strawberry. Cuma kat Zimat ni kadang-kadang kan kita boleh dapat buah yang macam tadi lah kita boleh dapat ni kan buah tin. Ni Cik Din ambil anggur merah. Yang cili dah ambil belum? Belum. Cik Din ambil cili. Dan kawan Cik dah jumpa cili ni. Warna-warna cili ni kan kawan. Ni kalau Cik terasa first time Cik jumpa ni kan kawan. Cili yang macam ni. Ni bahagian sayur. Macam-macam kan kawan sini. Tengok. Kadang-kadang kita boleh jumpa sayur-sayur yang Cik rasa pelik lah kan kawan. Cik jangan jumpa kan. Macam ni cili ni. Kan kawan ni ada buah plum. Yang ni turun harga Cik rasa RM8.99. Sebab itu hari Cik Din beli dia RM12. Yang ni jenis yang besar kan kawan. Memang manis. So Cik nak ambil 1 buah plum. Kawan, siapa suka makan terung, bak ulam, sini macam-macam ada. Ni jenis bak ulam sedap. Tapi Cik nak ambil yang ni kan kawan. Ni. Terung pipit. Ni terung yang macam Cik tanam ni kan kawan. Kita nak ambil ni lah. Terung pipit 1. Sedap ni.